sebenarnya boleh capai maksimum 150%. So untung ke untung? Untunglah. Kan? Sebab apa? Basic dia kata 100% dia. Okay? Maknanya macam balik modal dia, tapi boleh capai sehingga maksimum 150%. Macam mana cara dia? Nanti saya tunjuk pasti. Kalau anda bermula 4 star, $5,000, 21,500. Okay, esok pukul 8 pagi setiap hari anggaran yang akan masuk bonus anda adalah $20 MCP. Kenapa saya kata anggaran? Sebab setiap hari dia tak tetap. Okay? Sebab tu saya sebut anggaran. So di situ anggaran dalam RM adalah RM100 sehari. Kalau anda bermula 5 star, $10,000, 43,000. Okay, esok pukul 8 pagi anggaran akan dapat $40 MCP. Dalam RM anggarannya RM200 sehari. Jika 4 star tadi 125%, sebenarnya juga boleh capai 150%. Tetapi yang bestnya, yang luar biasanya, siapa yang 5 star dia auto capai 150% untuk bonus pasifnya. Best to best. Okay, so saya nak tanya sahabat-sahabat kita, ada lagi tak dalam ni? Ke dah tidur? Okay, kalau diberi peluang nak dapat pulangan, okay, pulangan hari-hari, nak RM100 sehari, nak RM20 sehari ke, nak RM100 sehari ke, nak RM200 sehari? Okay, ada lagi, alhamdulillah. Nak RM20, nak RM100, nak RM200 sehari. Pilihan di tangan anda. Tepuk dada, tanya poket. Modal sekali seumur hidup je. Tanyalah kawan-kawan yang ada dalam komuniti MMC. Ada taklah yang keluar modal banyak kali? Tak ada. Okay? Yang keluar cash daripada dalam bank sekali je seumur hidup. Yang seterusnya, boleh guna bonus yang diberikan untuk kita gandakan lagi. Inilah teknik dia. Reinvest dan compounding. Okay? Untuk siapa yang pasif. So kalau tengok, untuk siapa yang nak bonus pasifnya berganda, okay, sehingga 150%, dan juga boleh dapat lagi 150% yang baru. Sebab dia dah sampai maksimum 150%, dia berhenti. Tapi kalau anda nak 150% yang baru, gunakanlah cara reinvest ini. Dan anda akan dapat dia punya gandaan atau compounding. Okay, reinvest dan gandakan. Compounding itu maksudnya ganda. Alright, kalau anda bermula 3 star, okay, so dia punya nilai gandaannya jika anda reinvest, dia boleh capai maksimum $1,500. Okay, mendaftar penyimpanan bijak, okay, $1,000, $4,300. Pulangan boleh capai $1,500. So anggarannya berapa lama? Kita ambil anggaran yang kita dan kawan-kawan MMC, komuniti MMC dah capai. Sebab MMC ni dah masuk tahun kedua. So bermakna yang dah capai setahun, kita ambil dia punya rekod yang tu. So rekod yang yang dah tercapai dalam masa setahun, boleh capai maksimum 150%. So bermakna, okay, bermakna siapa yang 3 star join $1,000, bila reinvest pulangannya dalam jangka masa setahun boleh capai $1,500. Yang mana yang masuk hari-hari sampailah maksimum $1,500. Kalau kalikan dengan 4, ini dah capai setahun 6,000. Okay, so anda keluar modal tadi 4,300. Kalau letakkan dekat simpanan biasa, hanya beranak 230, hanya beranak RM200 je. Kalau letak 4,300 kat simpanan biasa, setahun beranak RM200. Anda nak setahun beranak RM200 ke anda nak setahun beranak 6,000? Okay, kalau nak setahun beranak 6,000, jomlah pindahkanlah sebahagian simpanan anda untuk Trista ni, sebab dia boleh beranak setahun 6,000. Walaupun modal anda hanya 4,300. Kalau anda bermula dengan 4 star, $5,000, 21,500. Ini harga ni kita harga tahun lepas ya. Tahun lepas dia tinggi sikit USD. Tahun ni dah rendah sikit. So siapa 4 star 21,500,
bermakna $5,000. Jika reinvest selama tahun, anda akan capai $7,500. Ini dah persamaan kali 4, RM30,000. Dalam masa 1 tahun duit anda beranak, modal dapat dan dia beranak jadi RM30,000. Okey ke? Okey. Okey, modalnya sekali je. So kalau anda bermula 5 star, berapa banyak dia beranak? Yang bestnya 5 star bermula $10,000, $43,000 tanpa reinvest. Ulangan yang diberikan oleh MMC adalah $15,000. Maknanya kalau reinvest lagi banyak. $15,000 ni kalau dikalikan dengan ompek, sebenarnya panggil ompek kan, 4. Ompek ni sensitif kan, undang 4. Okey, dia sensitif lah sekarang dekat Negeri 9. Undang yang 4 kan. Okey, so ini maksudnya kalau dikalikan dengan 4, $15,000. So pendapatannya adalah lebih kurang RM30,000. RM60,000. RM30,000 yang 4 star, yang 5 star RM60,000. Bayangkan duit anda beranak daripada RM43,000 dia beranak jadi RM60,000. Modal dapat, selebihnya adalah keuntungan. Okey ke okey kawan? Okey ke okey tuan-tuan dan puan-puan? Okey, ini baru tahun pertama. Boleh tak ambil bonus ni? Boleh. Ambil lah, nak ambil semua pun boleh, terpulang. Tapi kalau kita nak jadi lebih bijak, nak gandakan bonus tanpa keluar modal baru lagi. Kita tak nak keluar modal baru tapi kita nak gandakan. Okey. So bermakna kita nak gandakan lagi dengan cara reinvest lah. So bermakna ini bukan paksaan, ini pilihan. Kalau anda nak gandakan, anda reinvest. Kalau tak nak gandakan, jangan reinvest. Nanti bonus anda sikit, jangan marah. Okay? So bermakna reinvest ni tujuan dia supaya bonus itu bekerja untuk kita. Dia beranak. Bila kita reinvest. So anda reinvest tahun kedua, okay? Reinvest tahun ketiga, keempat, sampailah tahun kelima ataupun tahun keenam. Saya jangka lah tahun kelima. Okay? So bermakna dah reinvest kali ke-6. Anda bermula tadi modal sekali 3 star $4,300. Tahun pertama dah beranak dah balik modal dan untung. Tapi sebabkan anda ni nak gandakan lagi, anda reinvest lagi, tak ambil semua modal dan keuntungan, hanya reinvest saja, anda tengok pulangan dia. Pada reinvest kali ke-6 dah jadi $11,000. Okay, $11,390. Ini dah hampir RM50,000. Jika 4 star anda buat teknik yang sama, reinvest, pada reinvest yang kali ke-6, tahun ke-5, dia capai 4 star, $56,000. Ini dah $250,000. Jika 5 star buat teknik yang sama, reinvest, invest, dalam masa 5 tahun, dia capai $113,000. Ini dah berapa? Ini kalau kali 4, $500,000. Jangan oi. Minah oi. Itu nenek saya dulu. Saya tak panggil nenek, saya panggil Wan. Arwah Wan dia Jang. Kan? Mina. Okay? So, maknanya tuan-tuan dan puan-puan, dia boleh berganda jadi 10 kali ganda. Tanpa keluar modal baru, tanpa jual iklan, tanpa cari orang. Aku faham ni. Inilah yang dikatakan kita simpan duit dekat MMC. Dia bukan simpan saja tau. Dia boleh dapat sebulan terkumpul 5%, setahun 150%. Kalau reinvest lagi, dia boleh capai 10 kali ganda dari modal. Best ke best? Halo, best ke best? Banyak ke banyak? Itu bonus pasif. Kan saja je, takut tidur. Okey. So, inilah yang jadinya, okey, anda punya bonus yang anda dapat di dalam platform MMC ini, ibaratnya handphone anda seperti mesin ATM. Ini yang 3 star punya testimoni. Dia punya mesin ATM bergerak hari-hari kan. Kalau 5 star pula, tengok ni bergerak hari-hari. Kan, ni bonus ini tanpa henti. Masuk. Okey. So ini adalah hajat pertama saya tadi, nak ajak anda simpan duit supaya duit ni
Dia beranak. Modal dia sekali je semua hidup. Tapi beranaknya banyak kali. Best ke best. Okay. Ajar saya yang kedua, nak ajak anda buat duit. Okay. Tapi sebelum nak buat duit, kita nak apa dulu sebenarnya? Kalau kita tengok tadi, daripada bonus passive